وقدوتنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى الأنبياء والمرسلين والمسلمين والمسلمات، شيء لله لنا ولهم، ولتيسير الأمور ولتيسير الرزق ولقضاء الحوائج ولدفع بليهم مكروهات ومصائب ولشفاء من الأمراض ولقضاء عنا الديون ولحماية من أذى الإنس والجن بسر سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب الكائنات الموجود أزلا وأبدا، لا يوصف بالقعود ولا بالجلوس، المنزه عن كل الغايات والأركان والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. ونصلي ونسلم على أشرف خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تابعه بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Pertamanya kita merapakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Alhamdulillah, pada malam yang barakah ini dapat kita bersama-sama di surau solat Jumaat Al-Husna Taman Medan bersama dengan saya pada kali ini dalam membicarakan tentang aqidah Ahli Sunnati wal Jamaah. Maka marilah sama-sama kita ikhlaskan niat kita, tidak lain dan tidak bukan, hanya kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam ini kita nak menyentuh perkara yang berkaitan dengan akidah, iaitu alhamdulillah kita telah melalui ibadah korban Aidul Adha. Umat Islam telah menyempurnakan ibadah haji. Semoga ibadah haji mereka diterima oleh Allah Ta'ala hajjun mabrur. Sebab istimewanya orang yang hajinya makbul, bila dia pulang macam seperti mana bayi yang baru dilahirkan. Kama waladathu ummuhu. Maknanya apa? Diampuni dosa-dosa dia. Ibarat bayi yang baru dilahirkan. Cuma ada seperkara yang nak disentuh di sini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya terdapat segelintir orang Islam, apabila tibanya Yaumul Arafah, pada musim haji ada Yaumul Arafah, hari Arafah. Dan perbuatan al-wuquf bi Arafah adalah salah satu rukun daripada rukun ibadah haji. Kalau tu kita buat ibadah haji tak wukuf di Arafah, sah tak ibadah haji kita? Sebab apa? Sebab wukuf di padang Arafah tu ruknun min arkanil hajj. Baginda alaihi salatu wassalam pernah bersabda, al-hajju Arafah. Dan sedia maklum tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antara kalau bila masuk musim haji je, antara apa yang disebut-sebut hari Arafah. Saya belum sebut lagi bab ni kan. Di surau ni belum lagi kan. Lepas. Bila disebut musim haji ni, hari Arafah, kelebihan hari Arafah,
kelebihan beribadah pada hari Arafah, kelebihan berdoa pada hari Arafah dan sebagainya. Kenapa hari Arafah? Sebab di sana terdapat beberapa hadis Nabi yang menceritakan ataupun menyatakan akan keistimewaan Yaum Arafah, hari Arafah. Sebab itulah, bila dekat je nak musim haji tu, kita duk sebutlah Arafah, hari Arafah, hari Arafah. Sebab apa? Sebab terdapat di sana beberapa hadis yang sahih yang menceritakan akan kelebihan hari Arafah. Khairul doa, sebaik-baik doa, doa pada hari Arafah. Dan sedia maklum, tuan-tuan dan puan-puan, hari Arafah adalah hari yang paling afdal dalam satu tahun. Seperti mana bulan yang paling afdal dalam satu tahun, bulan apa tuan-tuan? Ramadan. Malam yang paling afdal, paling hebat dalam satu tahun, malam apa tuan-tuan? Malam Lailatul Qadar. Begitu juga hari yang paling hebat, paling afdal dalam satu tahun, hari Arafah. Di saat umat Islam yang melakukan ibadah haji wukuf di Arafah. Itu hari Arafah. Waktu umat Islam wukuf Arafah. Bukan maksud di padang Arafah tu. Padang Arafah sentiasa ada. Lepas haji, padang Arafah tetap ada. Cuma orang je tak ada. Tapi wukuf pada hari wukuf di padang Arafah tu hanya pada hari Arafah. Baik. Apa yang kita nak sentuh? Dan ini juga berkaitan dengan akidah. Dengar baik-baik pada malam ini, tuan-tuan. Pertamanya, saya minta maaf lah, terlewat sedikit di surau, tuan-tuan. Janganlah terasa hati sangat, Minta maaf banyak-banyak. Ya, biasalah jalan pun jam dan seumpamanya. Baik. Antara yang dikaitkan dengan akidah, ada berkaitan dengan akidah, tuan-tuan. Terdapat segelintir orang Islam ni mendakwa, dia menganggap, pada hari Arafah, Allah Ta'ala turun ke langit yang pertama. Ada segelintir orang Islam. Sama ada yang sedang menunaikan ibadah haji di sana, berwukuf di Arafah, ataupun yang tidak melakukan ibadah haji macam kita ni. Tiba je hari Arafah, mereka menganggap Allah Ta'ala itu turun ke langit pertama, iaitu langit dunia. Dalam istilah berbahasa ilmu agama, langit pertama dikenali dengan langit dunia. Kalau tuan-tuan dengar orang duk mengajar sebut langit dunia, itu langit yang pertama. Kenapa langit pertama disebut langit dunia? Kenapa langit yang kedua tak disebut langit dunia? Kenapa langit yang ketiga tak disebut dengan langit dunia? Kenapa? Sebab langit pertama lah langit yang paling dekat sekali dengan dunia. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, dakwaan segelintir orang yang menganggap pada hari Arafah Allah Ta'ala turun ke langit pertama, iaitu langit dunia. Soalannya di sini, dalam aqidatul Islam, aqidah yang kita pegang ini, aqidah ahli sunnah wal jamaah, al-asyairah dan al-maturidiyah, iaitu aqidah junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bolehkah orang Islam menganggap Allah Ta'ala dengan zatnya turun ke arah bawah? Boleh ke tak boleh? Jawapannya tidak boleh. Kenapa tidak boleh pula? Kerana yang kita belajar berakidah ni, sifat turun ke satu tempat tu syirik makhluk. Mana boleh disifatkan sifat-sifat makhluk itu kepada Allah. Ciri-ciri makhluk itu kepada Allah. Tidak boleh. Mustahil. Allah Ta'ala tidak disifatkan dengan sifat-sifat makhluk. Ini yang kita belajar dan ini yang kita pegang. Tak boleh dianggap Allah Ta'ala ni turun ke bawah, naik ke atas, bergerak ke kiri, bergerak ke kanan. Kemudian dari satu sudut pula, bila dianggap Allah Ta'ala dengan zatnya, dengan sendirinya turun ke bawah, berlaku pergerakan pada hak Allah Ta'ala. Pergerakan. Maknanya Allah Ta'ala bergerak. Berpindah. Dan dalam pengajian akidah kita ni tuan-tuan, mana boleh dianggap Allah Ta'ala ni bergerak, berpindah. Itu semua ciri-ciri makhluk. Maha suci Allah Ta'ala daripada sedemikian. Nah, itu yang kita belajar, itu yang kita pegang. Nah, itulah pegangan yang betul. Tetapi mereka masih lagi kononnya nak berhujah. Mereka kata apa? Tidak, Ustaz. Bukankah di dalam hadis Nabi SAW ketika mana baginda alaihi salatu wassalam menyebut akan keafdalan, kebaikan, keistimewaan hari Arafah, baginda juga sebut selepas itu Allah Ta'ala turun ke langit dunia. Nabi sendiri yang sebut.
Selepas Nabi sebut kelebihan hari Arafah, Nabi sebut pula Allah Ta'ala turun ke langit dunia. Lalu kita pun minta tuan dengar daripada mana makna hadis ini. Cuba baca sikit teks hadis. Oh, dia pun bacalah. Daripada Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin afdalu indallahi min yaumi Arafah yanzilullahu ila as-sama'id dunya." Jadi dia orang maksudkan apa? Ma min yaumin afdalu indallahi min yaumi Arafah. Tidak ada mana-mana hari yang sangat afdal di sisi Allah daripada hari Arafah. Itu tak menjadi kemuskilan. Makna dia, hari Arafah hari yang paling afdal. Sabdaan Nabi selepas itu. Yanzilullahu ila sama'id dunya. Dia orang terjemah apa? Dia orang maksudkan apa? Allah Ta'ala ketika itu turun ke langit dunia. Sebab yanzil maknanya turun. Allah maknanya Allah. Ila maknanya kepada as-sama'id dunya. Langit dunia iaitu langit yang pertama. Jadi mereka mendakwa Nabi sendiri yang bagi tahu kepada kita. Allah Ta'ala turun ke langit pertama. Berlakunya turun. Allah Ta'ala sendiri turun ke langit pertama. Langit dunia. Pada hari Arafah. Mafhum hadis. Makna dia hari Arafah Allah Ta'ala turun ke bawah. Tuan-tuan dan perempuan. Hadis yang dibacakan itu sebenarnya apa hukum hadis itu? Sebenarnya hadis yang dibacakan tadi. Hadis diriwayatkan oleh seorang ahli hadis. Nama dia Imam Ibn Hibban. Dalam kitab sahihnya. Imam Ibn Hibban, tokoh ahli hadis yang terkemuka, yang sangat alim, wara', faqih, meriwayatkan hadis tadi dalam kitabnya Sahih Ibn Hibban. Dengan sanadnya sampai kepada sahabat tadi yang bernama Jabir radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda seperti mana yang dimenyatakan tadi. Hadis itu apa kedudukan dia? Hadis itu hadis sahih. Hadis itu hadis betul. Memang daripada Nabi SAW. Ulama' pun meriwayatkannya. Memang sahih. Memang betul hadis yang dibacakan tadi. Tapi maknanya bukan seperti mana dimaksudkan oleh segelintir manusia. Bahawasanya Allah Ta'ala dengan zatnya, dengan sendirinya turun ke langit pertama. Maknanya bukan begitu. Hadis betul. Teks hadis itu sahih. Tapi ia bukan membawa maksud Allah Ta'ala turun ke bawah. Tidak boleh. Tidak boleh dianggap sedemikian. Jadi apa makna dia bila Nabi sebut yanzilullahu ila sama'id dunya? Maka di situ kalau nak memahami sabdaan Nabi seperti itu, maka kena rujuk pada huraian ulama-ulama Islam. Jangan duk bergantung pada terjemahan semata-mata. Jangan hanya ambil zahir makna sahaja. Baik, apa kata ulama hadis terhadap sabdaan Nabi tadi? Yanzilullahu ila sama'id dunya. Apa kenyataan ulama-ulama Islam terhadap sabdaan tadi? Sabdaan Nabi SAW tadi. Di sini, tuan-tuan, terdapat beberapa alim ulama, tokoh ahli hadis. Beberapa ulama, bukan seorang dua. Beberapa ulama, antaranya kita sebut. Yang masyhur Al-Imam Al-Qadhi Iyad Al-Maliki yang menulis kitab Asy-Syifa bi Huquqil Mustafa. Al-Imam Al-Qadhi Iyad Al-Maliki. Kemudian Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i. Siapa yang tak kenal Imam Nawawi ni? Kita duk sebut-sebut nama dia sampai ke hari ini, Imam Nawawi. Surah malam ni belajar kitab apa? Kitab Imam Nawawi. Rujuk fiqh kitab apa? Kitab Imam Nawawi, kitab Majmu'. Belajar hadis, kitab apa? Kitab hadis 40 Imam Nawawi. Masya Allah. Belajar kitab hadis lain pula, kitab apa? Kitab Riyadhus Salihin. Imam Nawawi juga tak? Dan dalam kitab-kitab lain. Imam Nawawi masyhur, mazhab Syafi'i. Dan Al-Imam Mulla Ali Qari Al-Hanafi. Dan banyak lagi ulama-ulama lain menukilkan tafsiran terhadap sabdaan Nabi tadi, iaitu yanzilullahu ila sama'id dunya. Ulama-ulama sedemikian menukilkan huraian tafsiran terhadap sabdaan tadi dengan dua makna. Dengan dua makna yang tepat. Dengan dua makna yang betul. Dengan dua makna yang tak bercanggah dengan aqidatul Islam. Pertama,
Makna sabdaan Nabi tadi, yanzilullahu ila sama'id dunya, kata para ulama, ada dua makna. Al-awwal, yang pertama, turun di situ maknanya apa? Anna athara rahmatihi wa karamatihi azza wa jalla tadnu minal ibad. Turun yang dimaksudkan dalam sabdaan Nabi tadi, anna athara rahmatihi wa karamatihi, sesungguhnya tanda-tanda kesan-kesan rahmat Allah Ta'ala dan kurniaan-kurniaan Allah Ta'ala azza wa jalla tadnu minal ibad, dekat dengan para hambanya, dekat sangat, berada di langit pertama. Sebab langit pertama paling dekat dengan dunia. Langit pertama paling dekat dengan langit dunia. Cuma kita belum sampai lagi ke langit pertama. Tuan belum sampai langit pertama. Itu tuan naik kapal terbang tu bawah lagi. Antara langit pertama dengan dunia. Ruang kosong dipanggil fadha, antara langit pertama langit dunia. Tapi nak bagi tahu di sini, pertama makna dia apa? Tanda-tanda rahmat Allah, kurniaan Allah dekat dengan hamba. Itu makna turun di situ. Bila Nabi sebut selepas kelebihan hari Arafah, Nabi sebut turun. Turun apa? Tanda-tanda rahmat Allah. Apa makna rahmat Allah? Kebaikan. Rahmatan min Allah. Rahmatillah. Apa itu rahmah? Rahmah maksud dia khairat, kebaikan yang begitu banyak. Merangkumi segala kebaikan. Itu rahmat. Sebab itulah antara doa yang paling afdal kita sebut bila nak minta sesuatu daripada Allah Ta'ala, mintalah rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam doa yang tuan-tuan selalu sebut, apa dia? Ya Hayyu Ya Qayyum. Apa dia? Bi rahmatika astaghith. Ya Hayyu Ya Qayyum, itu ya Allah, dengan rahmat kamu aku minta pertolongan. Sebab itulah kalau kita susah, dalam kesusahan, dalam keserabutan, dalam kebingungan, dalam apa lagi? Dalam kepayahan, dalam kesedihan, dalam ketakutan, dalam keadaan dizalimi, dalam keadaan orang nak buat jahat pada kita, baca doa ni. Minta rahmat daripada Allah Ta'ala. Dengan rahmatmu, aku minta pertolongan daripadamu. Ya Allah. Jadi yang pertama maknanya, tanda-tanda rahmat Allah dan kurniaan yang baik daripada Allah sangat dekat dengan para hamba-hamba Allah. Dekat je. Itu yang pertama. Yang kedua pula, kata ulama, al-thani, iaitu yang kedua, annahu ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala ya'murul malaikata, memerintahkan para malaikat bidunuwi ilal ardi, supaya berada dekat dengan bumi. Itu makna yang kedua. Allah Ta'ala memerintah para malaikat berada dekat dengan bumi, wa yunzilu ma'ahum ma yasha'u minar rahmah. Dan Allah Ta'ala turunkan bersama para malaikat itu apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala daripada rahmat. Maknanya para malaikat itu diperintah oleh Allah Ta'ala supaya berada dekat dengan manusia pada hari Arafah. Dan bersama malaikat itu rahmat-rahmat Allah. Makna dia, itu adalah malaikat-malaikat rahmah. Malaikatur rahmah. Sebab bila kita minta rahmat daripada Allah Ta'ala ni, malaikat rahmah dia akan turun pada kita. Dia akan beri kepada kita rahmat daripada Allah. Cuma kita tak nampak malaikat rahmah. Kita hanya nampak malaikat betul-tuan. Malaikat maut lah ketika tiba ajalnya. Itu kita nampak. Malaikat rahmat turun membawa rahmat-rahmat Allah Ta'ala. Mafhum daripada dua hadis tadi. Mafhum daripada makna, dua makna sabdaan Nabi tadi, menunjukkan yang dimaksudkan turun ke langit dunia adalah turunnya rahmat-rahmat Allah. Turunnya para malaikat yang membawa rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan bermakna Allah Ta'ala dengan sendirinya, Allah Ta'ala dengan zatnya turun ke langit pertama. Bukan itu makna dia.
Walaupun Nabi sebut, yanzilullahu ila sama'id dunya. Sebab ada orang petikas, apabila kita kongsi syarahan ini, dia kata, biar betul Ustaz. Kalau betul lah rahmat Allah Ta'ala yang dekat dengan hamba. Dah lama Nabi sebut dalam sabdaan tu tak ada pun rahmat. Nabi sebut yanzilullah, turunnya Allah. Tak ada pun turunnya rahmat-rahmat Allah. Dia berhujah macam tu pula. Orang yang bercakap macam ni orang jahil dengan ilmu agama. Dia tak mengaji, tak belajar. Sebab dalam nas-nas syarak ni, nas-nas syarak, sama ada daripada Al-Quran ataupun daripada hadis-hadis Nabi yang sahih, terbagi dari satu sudut, terbagi kepada dua bahagian. Ingat ni. Nas-nas syarak ni sama ada Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi yang sahih. Dari satu sudut, terbagi kepada dua bahagian. Pertama, nas-nas syarak yang bersifat muhkamat. Apa itu muhkamat? Jelas maknanya. Apa makna jelas maknanya? Boleh pegang secara zahir. Itulah makna dia. Contohnya firman Allah Ta'ala, Qul huwallahu ahad. Firman Allah Ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu muhkamat. Mutasyabihat, nas syarak sama ada daripada Al-Quran maupun daripada hadis Nabi, yang mana dilarang dilarang sama sekali berpegang dengan zahir maknanya. Nak faham makna itu macam mana? Mesti ta'wil. Ta'wil itu maknanya apa? Mengalihkan makna zahir kepada makna lain yang layak bagi Allah Ta'ala. Itu mutasyabihat. Macam hadis tadi lah, kalau ambil zahir dia, Allah Ta'ala sendiri turun. Sama juga dengan ayat Al-Quran. Ni banyak kali kita sebut. Antara ayat Al-Quran yang bersifat mutasyabihat, surah Taha ayat 5. Ingat lagi tuan-tuan. Surah Taha ayat 5. Yang berbunyi, Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa. Kalau ambil zahir makna dia, Allah Ta'ala duduk atas arasy. Dalam akidah Islam, boleh ke dianggap Allah Ta'ala duduk atas arasy? Mana boleh? Tadi ayat tadi sebut apa dia? Ar-Rahman al-'arsy istawa. Itu bukan makna Allah duduk atas arasy. Itu maknanya berdasarkan huraian ulama tafsir, Allah Ta'ala maha menguasai arasy. Apa pula duduk-duduk ni? Ni sikit-sikit duduk atas arasy. Sifat duduk tu sifat makhluk. Menguasa bukan sifat makhluk. Berkuasa antara sifat Allah berkuasa. Antara nama Allah Ta'ala yang maha berkuasa. Betul tak? Dalam Asma'ul Al-Husna yang maha berkuasa, mana ada yang maha duduk? Ya Allah yang maha duduk. Tidak ada. Nampak? Itu mutasyabihat. Ya. Sama juga hadis tadi. Kategori mutasyabihat. Lagi tak boleh pegang secara zahir. Jadi makna dia apa dia? Dia ada makna yang layak bagi Allah. Apa dia? Turunnya rahmat Allah, turunnya kebaikan daripada Allah, turunnya para malaikat yang membawa rahmat Allah Ta'ala. Tapi kalau berdasarkan hadis ini, mereka rahmat Allah Ta'ala, malaikat yang membawa rahmat Allah Ta'ala itu turun ke langit pertama. Dia tak sebut turun ke dunia terus. Jadi apa maksud dia? Maknanya rahmat Allah Ta'ala itu dah dekat dengan kita pada hari Arafah. Cuma kita berdoa, minta je daripada Allah Ta'ala. Ibarat macam ni tuan-tuan, ada orang duduk bawah pokok yang buahnya sudah masak. Bila dah masak, dia punya dahan dia kendur dekat je dengan kepala kita. Perlukah kita lompat ambil buah itu? Tak sangat, tak sampai sejengkal pun. Perlukah kita menggunakan galah untuk petik buah itu? Tak perlu sebab duduk dekat. Ya. Begitu juga rahmat Allah telah dekat. Berdoa, itu maksud dia. Doa pada hari Arafah mustajab, itu makna dia. Bukan maknanya Allah Ta'ala dengan zatnya turun ke bawah. Ada segelintir orang, sama ada yang sedang melakukan ibadah haji, wukuf tengah-tengah wukuf Arafah ni, ataupun yang bukan melakukan ibadah haji, tapi hari Arafah, menganggap Allah Ta'ala dengan zatnya turun ke langit pertama. Makna itulah makna yang batil. Tak layak. Allah Ta'ala tidak layak sedemikian. Tidak layak disifatkan dengan makna, disandarkan dengan makna tadi. Makna Allah Ta'ala sendiri turun. Oleh itu kita dapati ulama-ulama hadis yang hebat-hebat seperti mana yang dinyatakan tadi, menghuraikan sabdaan Nabi tadi dengan turunnya rahmat Allah, turunnya kurniaan yang banyak daripada Allah, turunnya para malaikat yang membawa rahmat-rahmat daripada Allah. Mana ada ulama-ulama itu menyebut turun di situ adalah turunnya Allah Ta'ala sendiri dengan zatnya. Kan? Sebab mereka tahu makna itu tak layak bagi Allah Ta'ala. Dalam akidah Islam tak boleh dianggap Allah Ta'ala itu dengan zatnya, dengan sendirinya turun ke bawah. Kalau begitulah maknanya dah lama Imam Nawawi sebut. Seperti mana dakwaan mereka. Dah lama imam-imam ahli hadis ni sebut makna
seperti mana didakwa oleh segelintir pada mereka yang menganggap Allah Ta'ala turun ke langit dunia ataupun langit pertama pada hari Arafah. Ini kekeliruan yang perlu dijelaskan. Walaupun kita kata segelintir, bilangan yang sedikit. Sebab kadang-kadang ada orang dia tak pernah dengar pun. Dia pernah saya ketengahkan isu ni di satu surau di satu tempat lah. Ada orang kata, Ustaz tak ada pun. Saya baru balik ibadah haji, mana ada. Saya tak dengar pun orang menganggap Allah Ta'ala turun. Betul. Alhamdulillah kita. Baguslah macam tu. Kamu tu selamat. Tapi kita nak menerangkan ada segelintir orang Islam menganggap sedemikian. Alah segelintir je Ustaz, sikit biar. Tak payah bising-bising lah. Kena bising. Sebab apa? Akidah. Yang sikit itulah dia akan jadi berbahaya. Yang sikit itu berbisa tuan-tuan. Yang sikit itu boleh membunuh. Ibarat orang nak bunuh orang lain. Ini tak ada kaitan dengan apa-apa ya. Dia letak racun. Racun yang paling bahaya sekali racun apa tuan-tuan? Yang kalau masuk dalam mulut orang tu mati terus. Racun apa? Racun yang berbahaya lah. Tak tahu lah racun apa. Ada orang letak racun tu satu baldi dalam makanan. Nak bagi orang tu mati. Sikit je. Orang tu baru racun yang power. Sama juga benda macam ni. Sikit je, segelintir je. Bukannya semua orang tak menganggap apa macam tu. Memanglah awalnya kalau kita senyap sikit. Lama-lama kalau kita senyap, tak bercakap, tak huraikan seperti ini, dia akan jadi dia membesar, dia membiak, dia jadi banyak. Dahlah tambah orang Islam sekarang ni jahil dengan ilmu agama. Jahil dengan ilmu aqidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi huraian seperti ini perlu diketengahkan selalu, diulangi selalu. Utama sekali bila tiba musim wukuf Arafah dan sebagainya. Untuk menyelamatkan aqidatul Islam. Tuan-tuan dan perempuan dirahmati Allah Ta'ala. Maka dengan dua makna yang dinyatakan tadi, yang dihuraikan oleh ulama dengan dua makna tadi, terhadap sabdaan Nabi tersebut, wajib kita orang Islam mentanzihkan Allah Ta'ala. Habis itu mentanzihkan Allah Ta'ala, mengesakan dan menyucikan Allah Ta'ala daripada ciri-ciri makhluk, daripada sifat-sifat makhluk seperti apa? Seperti al-harakah, pergerakan. Allah Ta'ala tak boleh dianggap bergerak. Sebab kalau dianggap Allah Ta'ala turun ke bawah dengan zatnya, berlaku pergerakan terhadap hak Allah. Dan itu mustahil. Dan wajib mentanzihkan Allah Ta'ala, menyucikan Allah Ta'ala daripada al-ittisal, bersambung, al-infisal, berpisah. Sebab bila dianggap turun, dia akan berada di satu tempat di bawah sana. Jadi dia akan menyentuh tempat itu. Kemudian dia akan berpisah daripada arah atas. Sebab asalnya di atas turun ke bawah. Itu semua mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita wajib menyucikan Allah Ta'ala daripada at-tahawul, berubah. Al-intiqal, berpindah. Sebab bila dianggap Allah Ta'ala dengan zat je turun ke bawah, berlaku perpindahan. Daripada arah atas ke arah bawah. Dan ini mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-hulul, bertempat. Maknanya Allah Ta'ala berada di tempat arah atas, kemudian berada pula di tempat arah bawah. Itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa semua itu mustahil? Laisa kamithlihi syai' wa huwas samiul basir. Tuan-tuan masih ingat lagi ayat ni yang menjelaskan Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk. Dan sifat-sifat makhluk tidak boleh disandarkan kepada Allah Ta'ala. Mudah aja kalau tuan-tuan nak jawab. Kalau orang nak sebarkan pahaman yang salah ini, tuan-tuan guna ayat ni je. Laisa kamithlihi syai' wa huwas samiul basir. Nak cerita di panjang-panjang lebar macam tadi, payah pula. Tak biasa kan? Ambil ayat ni. Laisa kamithlihi syai' wa huwas samiul basir. Ada satu makhluk pun yang menyerupai Allah dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Kemudian apa tuan-tuan? Seterusnya, kita sambung selepas azan nanti. Boleh? Tuan-tuan, jangan ke mana-mana. Kita bertemu selepas ini. Wallahu a'lam. Tafadhal. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك يا كريم. الله تعالى. الله أكبر الله أكبر الله
أكبر الله أكبر الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Baik, kita sambung perkongsian ilmu tadi. Jadi, yang disebut tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mustahil Allah Taala dianggap bergerak, tak boleh. Mustahil. Allah Taala tidak disifatkan bergerak. Berpindah, mustahil. Melekat, menyentuh, mustahil. Berpisah, mustahil bagi Allah Taala. Bertempat, berarah, mustahil. Sebab itulah ulama Islam bersepakat, Allahu mawjudun bila makanin wala jihatin wala yajri alaihi zaman. Allah Ta'ala ada tanpa tempat. Kerana tidak bertempat. Tanpa arah. Tidak berarah. Kalau dianggap Allah Ta'ala dengan sendirinya turun ke bawah, maknanya Allah Ta'ala ada arah.
asalnya berada dari arah atas, turun pula ke arah bawah. Tanpa arah. Dan tidak terikat dengan waktu dan juga masa. Tuan-tuan dan perempuan dirahmati Allah Ta'ala. Oleh itu, barang siapa yang beriktiqad, menganggap dalam hatinya, terhadap hadis yang menceritakan kelebihan hari Arafah tadi, bahawasanya Allah Ta'ala turun dengan sendiri dengan zatnya ke arah bawah, atau beriktiqad dalam hatinya Allah satu bergerak, faqad kazzaba al-Quran, dia telah mendustakan Al-Quran. Apa itu mendustakan Al-Quran? Dia telah menganggap berpegang dengan kepercayaan yang bercanggah dengan Al-Quranul Karim. Wa man kazzaba al-Qur'ana kharijum minal millah. Dan barang siapa yang mendustakan Al-Quran, iaitu beriktiqad, berpegang dengan kepercayaan yang bercanggah dengan Al-Quran, keluar dia daripada Islam. Terbatal iman dia. Dia bukan orang Muslim lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Sebab itulah tuan-tuan, salah seorang tokoh ahli salafus salih dari generasi salaf, iaitu Al-Imam Al-Tahawi, dalam risalah akidahnya Al-Aqidah Tahawiyah menyebut, wa man wasafallaha bima'na min ma'anil bashar faqad kafara. Barang siapa yang menyifatkan Allah Ta'ala dengan sifat-sifat makhluk, kafara, bukan orang Islam. Mana kafir lah. Itu akidah. Terbatalnya akidah, habis. Wajib dia kembali semula kepada Islam. Dia menciptakan alam ini, menciptakan makhluk dan segalanya. Dan Allah Ta'ala tidak disifatkan dengan sifat-sifat makhluk. Dia yang menciptakan makhluk, dia tidak menyerupai. Ada pengakhiran. Saya selalu meriwayatkan kata-kata seorang ahli agama daripada Yaman. Seorang alim ulama, iaitu Al-Imam Al-Syeikh Abdullah bin Hussein bin Tahir Al-Yamani. Ada orang Yaman di sini? Ada? Orang Yaman sebenarnya. Dia kata apa? Ada satu kitab dia yang membicarakan tentang ilmu fadha'ain, nama dia Sulamu Taufiq. Kitabnya suhur. Orang Patatim pakai suhur. Masyhur di kalangan ulama' dan penuntut ilmu agama. Ada seorang ulama' Jawa di Mekah, nama dia Syekh Nawawi Al-Bantani. Orang Jawa, orang Bantan. Syekh Nawawi. Imam Nawawi, Syekh Nawawi. Meninggal di Mekah. Disyarah kitab ni dalam bahasa Arab, bukan bahasa Jawa, tak main bahasa Jawa, Arab terus. Orang Jawa syarah kitab Arab. Jadi kitab Sulamu Taufiq itu kitab ulama hebat. Dia sebut apa dalam akidah? Fahuwal qadim wa ma siwahu hadithun wa huwal khaliq wa ma siwahu makhluqun. Allah Ta'ala qadim, tidak ada permulaan. Selain pada Allah Ta'ala itu makhluk mesti ada permulaan. Dan Allah Ta'ala pencipta, dan selain daripada Allah Ta'ala adalah yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Maka Allah tidak berhajat kepada makhluk, tidak menyerupai makhluk, dan tidak disifatkan dengan sifat-sifat makhluk. Kalau orang Islam semua memahami benda seperti ini, dia tak akan berani untuk menyatakan Allah Ta'ala itu turun dengan zatnya ke bawah. Jadi makna hadis tadi jelas. Hadis tadi hadis sahih, bukan hadis palsu. Tapi maknanya seperti mana yang dinyatakan tadi. Turun di situ adalah turunnya rahmat Allah, turunnya para malaikat yang membawa rahmat-rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dari sudut huraian ulama. Dari sudut akal pula tuan-tuan, kita kena tengok juga. Kalau dianggap Allah Ta'ala setiap hari setiap hari Arafah turun ke bawah, kalau dianggap sedemikian, bila tiba hari Arafah, Allah Ta'ala turun ke langit pertama. Kalau dianggap sedemikian, maknanya selepas dia turun itu, bila selesai hari Arafah berapa hari tuan-tuan? Hari. Mana dah hari Arafah 5 hari? Selesai je hari Arafah, padang Arafah tu sentiasa ada. Beza ya, padang tu tetap ada. Waktu wukuf tu. Hari Arafah ni maknanya ketika umat Islam wukuf di padang Arafah untuk menunaikan ibadah haji. Kalau dianggap Allah Ta'ala turun seperti mana yang dinyatakan oleh mereka tadi, maknanya selepas selesainya hari Arafah, mana tak ada dah wukuf di Arafah, Allah Ta'ala mesti naik semula ke atas.
Allah Ta'ala mesti naik semula ke atas. Kenapa? Sebab tahun depan nanti, musim haji, wukuf Arafah, Allah Ta'ala kena turun balik. Begitulah setiap tahun. Turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik. Dan ini memang jelas mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mana boleh dianggap Allah Ta'ala itu turun. Menaik pula. Kalau orang tanya kenapa cakap macam tu pula? Iyalah sebab kamu menganggap Allah Ta'ala turun pada hari Arafah. Hari Arafah tiap-tiap tahun. Jadi tahun depan pula kalau dia tak naik, dia nak turun ke mana pula? Nak turun ke bawah lagi? Mesti naik pula kan? Nak turun ke langit pertama sekali lagi. Jadi benda ini tak bercanggah dengan akal dan tidak layak bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah ulama Islam berkata, Nabi kita membawa akidah yang tidak bercanggah dengan akal yang waras. Nabi kita Muhammad SAW membawa syariat Islam yang tidak bercanggah dengan akal yang waras. Beruntunglah kita dalam agama yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kesimpulannya tuan-tuan, hadis yang menceritakan kelebihan Arafah tadi adalah hadis yang betul. Tetapi ia tidak membawa maksud Allah Ta'ala turun ke bawah dengan zatnya. Yang dimaksudkan turun dalam sabdaan tadi adalah turunnya rahmat-rahmat Allah dan turunnya para malaikat membawa rahmat Allah. Ini pegangan yang benar dan inilah pegangan ahli sunnah wal jamaah yang kita pegang. Berbeza dengan golongan musyabihah mujassimah yang menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk dan menjisimkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seperti golongan apa? Seperti golongan Wahabi. Wahabi tuan-tuan, akidah dia Allah Ta'ala turun ke bawah dengan zatnya. Antara akidah Wahabi dia menganggap macam itu. Kalau dia orang jumpa hadis dia, sedap dia orang goreng. Dia orang goreng untuk orang awam lah. Orang yang balik ilmu macam tuan-tuan ni tak berani. Tuan-tuan boleh menilai. Oh dia kata, tengok ni tuan-tuan, bukti Allah Ta'ala turun ke bawah. Bapak Wahabi. Hakikatnya bukan itu maksud dia. Maknanya seperti mana yang dinyatakan oleh ulama Islam, turun dalam hadis itu adalah turunnya rahmat Allah dan para malaikat Allah. Jadi beruntunglah kita, bersyukurlah kepada Allah Ta'ala kerana kita berada dalam akidah yang benar, akidah junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, majlis ilmu akidah seperti ini perlu sentiasa dikejar. Majlis ilmu agama, ilmu akidah mesti dikejar, mesti hadirkan diri dalam majlis ilmu akidah. Sebab manusia hari ini berhajat, benda yang dia berhajat apa dia? Ilmu akidah, ilmu fardhu ain. Itu keperluan utama bagi orang Islam. Tapi yang inilah payah orang nak berjaya. Berat. Ibarat apa dia? Mendaki gunung tak sampai pada puncak dia. Dia majlis-majlis ilmu ni, solat berjamaah di surau di masjid, ibarat kita mendaki gunung tuan-tuan. Betul tak? Ibarat begini, nak solat subuh tu. Bukan semua orang mampu, dia selak dia punya selimut untuk pergi ke solat berjamaah di masjid. Ataupun hadir kuliah agama, kuliah akidah waktu subuh. Tidur lagi sedap. Gunung ini mereka gagal. Gunung dunia ni tuan-tuan, semua orang boleh sampai ke puncak dia. Oh, saya sudah sampai ke puncak Gunung Everest. Oh, saya pula pernah sampai ke puncak Gunung Kinabalu. Yang ni pula Gunung Ganang, yang ni gunung sana, gunung sini. Sebab apa saya sebut gunung ni? Sebab sekarang ni orang duk cerita pasal orang hilang naik gunung. Masuk hutan hilang. Tuan-tuan tahu tak dulu, tuan-tuan juga mempromosikan solat berjemaah di surau masjid. Kan ada satu istilah tuan-tuan guna apa? Mencari orang hilang. Betul tak? Kita ingat hilang dekat gunung ke dekat hutan rimba. Tak. Hilang dalam surau, dalam masjid. Tak ada. Itu bahasa. Tujuan buat macam tu untuk memberi semangat kepada jemaah untuk menghidupkan rumah Allah Ta'ala dengan ibadah dan majlis ilmu agama. Nampak? Jadi kalau ditanya gunung apa yang paling payah sekali nak sampai ke puncaknya, gunung ni. Dan gunung ni yang paling beruntungnya siapa yang sampai ke puncaknya. Gunung dunia tu, ya, bukannya Fardhu Ain pun naik ke puncak gunung tu. Orang Islam lah. Kadang-kadang kita tengok orang Islam hari ni pelik. Dia buat benda-benda yang, kalau kita cakap beria pula, marah pula. Kita ni umur tak panjang macam umur umat sebelum Nabi Muhammad. Beratus-ratus tahun. Jadi manfaatkanlah umur itu dengan ibadah. Dengan majlis ilmu agama. Ini gunung yang kita nak mendaki tuan-tuan. Ya, buat apa kita duk berbangga dengan berjaya naik gunung dunia. Tapi gunung ni, gunung majlis ilmu, gunung surau, gunung masjid ni gagal. Tak pernah sampai ke atas. Duk main kat bawah je. Itu pun tak lepas-lepas. Ya, ini peringatan bersama. Mesej saya nak sampaikan tuan-tuan, ilmu agama, ilmu akidah seperti ini perlu kita kejar. Dengar je, datang.
kecuali ada keuzuran tertentu. Sebab apa? Untuk mendapat keredaan daripada Allah Ta'ala. Dan mendaki gunung majlis ilmu ni, dia ada barakah. Taman daripada taman-taman syurga. Para malaikat mendoakan pada penuntut ilmu agama. Malaikat mendoakan. Binatang di laut mendoakan kebaikan pada penuntut ilmu agama. Jadi istimewanya orang yang mendaki gunung majlis ilmu agama, majlis gunung solat beribadah secara berjamaah, kita bercakap macam ni bukan untuk mengguriskan jiwa sesiapa pun, tapi sebagai orang Islam peringatan bersama. Sebagai orang Islam kena ingat. Ya, dah lah yang buat hari ni, buat program naik gunung, campur laki perempuan. Tak ada mahram, tak ada apa. Dalam Islam mana boleh? Jangan ikutlah orang-orang bukan Islam tu. Saya ikut orang Eropah, dia naik tak apa laki perempuan. Ikut orang kafir buat apa? Kita ikut orang Islam. Al-Islam dinul anbiya, Islam agama para nabi. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridai oleh Allah Taala adalah agama Islam. Jadi apa yang kita sebut ni betul lah Jangan ada yang terasa pula kaki-kaki gunung ni. Tapi bagus juga nak naik gunung tu, tak ada masalah. Boleh naik, Islam tak melarang pun. Tapi kita kena fikir dari satu sudut, dengan umur kita yang tak panjang. Umur umat Nabi Muhammad ni 60-70 saja. Tak lama macam umur umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Jadi untuk mencari ketenangan, kebahagiaan bukan kena sampai ke puncak gunung dunia tu. Mencari ketenangan dan kebahagiaan sampai ke puncak gunung majlis ilmu agama, ke puncak gunung ibadah solat berjamaah di surau ataupun di masjid. Semoga kita kekal dalam keadaan ini dan semoga kita diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sedikit sebanyak untuk malam ini tuan-tuan. Semoga apa yang dikongsikan tadi dapat dimanfaatkan bersama dan dapat disebar-sebarkan. Yang penting tuan-tuan, berpegang dengan akidah yang betul. Ya, berpegang dengan akidah tauhid, mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Kita sama-sama tutup majlis ilmu kita di surau ini dengan bacaan tasbih al-kifarah, suratul Asr, tahlil 3 kali, itu menyebut la ilaha illallah 3 kali, dan berselawat ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak 3 kali. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbighfir li walil mu'minina wal mu'minat. Rabbighfir li walil mu'minina wal mu'minat. Rabbighfir li walil mu'minina wal mu'minat. Rabbana آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين والمسلمات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.